Teh herba tenaga kekuatan lelaki. Teh ni dia ada macam-macam herba di dalam. Antaranya ialah kulit eunomia, ada yam, ada goji berry, ada cinnamon dan sebagainya. Bau dia bau herba. Untuk lelaki yang selalu tewas gugur dalam peperangan malam Jumaat dan sebagainya, jadi boleh amalkan minum teh ni. Teh ni boleh kita ulang minum, buat 2 kali atau 3 kali, tak ada masalah. Isikan dalam gelas, masukkan uncang ni dan kita bila agak-agak suam, kita minum. Minum pagi dan petang. Jadi kita minum 2 kali, bagus, ianya membantu kita dalam menguatkan tenaga kita yang lemah. Bagi mereka yang tidak ada masalah kesihatan yang kronik. Kalau kronik itu lain cerita dia. Kalau yang biasa boleh amalkan. Tapi bukan sekali minum dah terus nak kuat. Dia kena minum berulang kali. Jadi ini beg yang dijual di beg kuning. Boleh beli, jangan salah beli sebab dia ada kekuatan lelaki dan herba yang lain. Pilih yang kekuatan lelaki. Packing dia begini. Ini uncang dia. Uncang dia kadang begini. Dan di dalam boleh nampak ada akar-akar kayu diletakkan. Jadi beli ni, amalkan minum. InsyaAllah mudah-mudahan dia dapat membantu. Ini perlu diamalkan terus dan dia akan terus memperbaiki keadaan tenaga kita dan juga perjalanan pengedaran darah yang lebih baik. Wallahi astagfirullah.